Memperkenalkan Bambang Pamungkas, Ali Aiboy, Andik Vermansyah dan Jordi Ahmad. 4 pemain bola sepak Indonesia yang telah dan sedang meninggalkan legasi yang mendalam di arena bola sepak Malaysia. Daripada musim memenangi treble hingga ke penampilan yang memecah rekod, sumbangan mereka telah menjadi bahan legenda. Namun, apa yang menjadikan pemain ini dihormati sebagai ikon di Malaysia bukan sahaja gol atau assist mereka, tetapi juga pengaruh mereka terhadap dinamik pasukan, budaya peminat dan pemahaman yang lebih luas antara Indonesia dan Malaysia. Selamat datang ke Julang Explain. Hari ini, kami akan meneroka bab unik dalam sejarah bola sepak Malaysia, iaitu kesan pemain Indonesia kepada bola sepak tempatan. Mari selami kisah 4 pemain ini yang mentransformasikan semula erti menjadi wira dalam bola sepak Asia Tenggara. Dilahirkan di Semarang, Indonesia, Bambang Pamungkas dianggap sebagai salah seorang pemain terhebat Indonesia. Beliau menduduki tempat ketiga dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang masa timnas dengan 38 gol. Walaupun beliau menghabiskan sebahagian besar kerjanya di Persija Jakarta, Bambang atau lebih dikenali sebagai BP mengalami 2 musim yang prolifik di Selangor, menjaringkan 42 gol dalam 64 penampilan, iaitu kira-kira 2 gol setiap 3 perlawanan. BP adalah sebab utama kemenangan treble Selangor. Penjaringan golnya membantu Selangor memenangi treble yang bersejarah pada tahun 2005. Beliau telah memenangi Golden Boot dalam Liga Perdana dengan 23 gol dan menjaringkan hat-trick ikonik dalam perlawanan akhir Piala Malaysia sekaligus memberikan Selangor kemenangan Piala Malaysia yang ke-30. Not bad untuk musim debut. Kehadiran Bambang telah menarik peminat Indonesia ke perlawanan Selangor, meningkatkan kehadiran di stadium dan mewujudkan budaya peminat rentas sempadan yang unik. Oleh itu, penyertaan BP dalam pasukan Red Giants bukan sahaja dilihat sebagai keputusan bola sepak, tetapi juga sebagai langkah komersial yang strategik untuk menarik penyokong dari Indonesia. Walaupun bergelar pemain import, beliau telah menghayati budaya bola sepak Malaysia sepenuh hati. Bambang sendiri mengakui masa di Selangor, khususnya musim 2005, adalah tempoh terbaik dalam kerjanya. Dengan itu, beliau telah mengukuhkan lagi status legend di kalangan peminat Selangor. Bambang bersara pada 2019, sejurus mengambil alih jawatan pengurus Persija Jakarta yang dicintainya. Melainkan Selangor, Persija Jakarta merupakan satu-satunya kelab yang beliau telah memberi khidmatnya. Hari ini, dia aktif menulis pendapat tentang bola sepak di blog peribadinya. Hanya segelintir pemain melambangkan status ikon kultus seperti Ali Aiboy. Dilahirkan di Jayapura di Pulau Papua, The Flying Papuan menimbulkan ketakutan dalam hati-hati fullback melalui kerjayanya yang merangkumi seluruh Asia. Beliau hanya menjaringkan 7 gol dalam 68 penampilannya sambil menyarung merah kuning Selangor. Tetapi Ali Aiboy lebih dikenali dengan kepantasan menggelecek kreativiti dan sifat serba bolehnya di sayap kanan, menjadi pelengkap kepada kompatriotnya Bambang Pamungkas semasa mereka bersama di Selangor FC. Walau bagaimanapun, Ali bukan seorang yang mengelak daripada menjaringkan gol penting. Pada minit 43 perlawanan akhir Piala FA 2005, beliau telah menjaringkan gol luar biasa dari jarak 25 meter untuk memberi Selangor kelebihan penting menentang juara bertahan Perak. Selangor memenangi perlawanan 4-2. Tidak dijangka oleh Hamsani Ahmad. Ali diraikan kerana kadar kerjanya yang tidak kehabisan dan disiplinnya di dalam dan di luar padang. Keupayaannya untuk menyesuaikan diri dengan bola sepak Malaysia dengan cepat menjadikannya sebahagian penting dalam kejayaan Selangor pada musim 2005. Ini diserlahkan oleh anugerah MVP untuk kejohanan Piala Malaysia pada tahun yang sama. Bakat dan gaya permainan Ali, peminat mengagumi kerendahan hati dan profesionalismenya. Tambahan lagi, beliau kembali ke Selangor untuk kali kedua pada tahun 2008, satu tindakan yang menguatkan lagi status wira kultusnya. Ali bersara pada tahun 2015 dan kini merupakan penolong pengurus di PSBS Biak di pulau asalnya, Papua. Mereka kini berada di Liga 1 selepas mencapai promosi sebagai juara Liga 2 pada tahun 2024. Babak seterusnya daripada kisah cinta Indonesia dan Selangor ialah Andik Vermansyah. Dilahirkan di Jember di Pulau Jawa, pemain sayap 5 kaki 4 inci ini
menghabiskan 3 musim di Selangor antara 2014 dan 2017, membuat 114 penampilan dengan menjaringkan 16 gol untuk Red Giants. Andik merupakan antara pemain Selangor yang paling konsisten dalam tempoh ini. Keupayaannya untuk bermain merentasi pelbagai posisi menyerang menjadikannya pemain yang paling ternilai kepada pasukan. Beliau terkenal dengan kepantasan, kemahiran teknikal dan kreativitinya dalam mencipta gol, terutamanya untuk penyerang Brazil nomad Paulo Rangel. Ini telah menjadikannya salah satu pemberi assist terbaik semasa musim sulungnya dalam Liga Super dan membantu Selangor menamakan musim sebagai naib juara. Pada 2015, beliau berada dalam starting 11 yang memenangi perlawanan akhir Piala Malaysia menentang Kedah. Andik akan kemudiannya menyertai Kedah pada tahun 2018. Andik memegang rekod gol ketiga terpantas dalam sejarah Liga Super Malaysia dengan rembatan dari luar kotak penalti menentang JDT hanya 33 saat selepas kick-off. Sumbangan beliau kepada pasukan membuahkan hasil apabila Selangor memberikannya lanjutan kontrak bernilai RM150,000 semusim, sekaligus menjadikannya pemain Indonesia dengan pampasan tertinggi ketika itu. Kehadiran Andik di Selangor telah meneruskan legasi pemain Indonesia di Malaysia di samping memumpuk muhibah antara masyarakat bola sepak Indonesia dan Malaysia. Kerendahan hati dan dedikasinya menjadikan beliau disayangi oleh peminat di kedua-dua negara. Andik kini masih bermain untuk Persiraja Banda Aceh dalam Division 2 Indonesia. Jadi peminat bola sepak di Indonesia masih berpeluang melihat beliau beraksi. Pemain Indonesia yang sedang mencipta tanda aras penting dalam bola sepak Malaysia dan Asia Tenggara ialah Jordi Amat. Dilahirkan di Catalonia, Sepanyol, Amat mempunyai kerjaya yang terkemuka di Eropah, beraksi untuk klub seperti Espanyol, Swansea City dan Real Betis. 2022 menandakan permulaan pengembaraan Jordi di Asia Tenggara. Pada bulan Mei, Jordi Amat menjadi tajuk utama berita sukan tempatan dengan memulakan proses naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Keputusan ini dipengaruhi oleh kerana neneknya yang dilahirkan di Makassar dan merupakan keturunan keluarga kerajaan Siak. Pada bulan Julai 2022, Amat secara rasmi diiktirafkan sebagai ahli Majlis Diraja Kesultanan Nusantara dan dianugerahkan gelaran Pangeran yang bermaksud Putera. Insiden ini menandakan hubungan budaya yang ketara baginya dengan Indonesia dan dia akhirnya menerima pasport barunya dari Indonesia pada November 2022. Bagaimanapun, sebelum menampilkan diri sebagai pemain Indonesia, beliau telah mengambil langkah menyertai JDT. Ini telah betul-betul membawanya ke barisan hadapan bola sepak di rantau Asia Tenggara. Sejak berpindah ke Malaysia pada bulan Mei, Amat telah memainkan peranan penting dalam kejayaan JDT, membantu pasukan itu memenangi beberapa kejuaraan termasuk treble domestik berturut-turut. Kepimpinan dan kehebatan pertahanan beliau amat penting kepada penguasaan pasukan Johor menjuarai bola sepak di Malaysia dan juga di Liga Juara Asia. Beliau juga sempat menjadi kapten JDT pada perlawanan akhir Piala Malaysia 2023 menentang Terengganu yang dimenangi Johor 3-1. Jordi membuat penampilan debut untuk pasukan kebangsaan Indonesia pada Disember 2022 semasa kejohanan Mitsubishi Electric AFF. Jordi Amat memainkan peranan penting bagi Indonesia semasa Piala AFF dan beliau termasuk dalam All-Star 11 di penghabisan kejohanan itu. Perjalanan Amat dari Liga Eropah untuk menjadi ikon dalam bola sepak Asia Tenggara adalah bukti pengaruh rantau ini yang semakin meningkat di pentas global. Walaupun kisahnya masih belum berakhir, Jordi Amat terus menjadi contoh pertukaran budaya dan penghijrahan bakat yang memperkayakan bola sepak di antara Malaysia dan Indonesia. Bambang, Eli, Andik dan Jordi. 4 ikon Indonesia yang bukan sahaja menyampaikan keputusan di atas padang, mereka menjadi simbol kecemerlangan, profesionalisme dan pertukaran budaya bola sepak antara Indonesia dan Malaysia. Sumbangan mereka melangkaui statistik meninggalkan legasi berkekalan dalam bola sepak Malaysia dan memperoleh status wira kultus di kalangan peminat atas sumbangan mereka di dalam dan di luar padang.
Sertai perbualan dalam komen section di bawah dan mari teruskan perbincangan. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini ke dunia sukan Malaysia. Julang adalah pilihan anda untuk berita dan perbincangan sukan dan hiburan. Di sini, anda akan menemui berita terkini, analisis mendalam, pandangan pakar dan cerita yang penting kepada rakyat Malaysia. Jika anda suka video ini, tekan butang like, subscribe untuk konten yang eksklusif dan aktifkan notifications supaya anda tidak terlepas video kami yang seterusnya. Kita jumpa di sana.